Guys, rumah ni dah dalam 60% ke 70% progress. Okay, so kita dah start pasang untuk bahagian-bahagian longkang, lepas tu tiles, jubin ni semua. Okay, so rumah ni dilengkapi dengan 3 bilik, 2 bilik air. Memang sangat sesuai untuk orang yang baru nak kahwin ke, ataupun dah berumah tangga, ada anak seorang, 2 orang pun sesuai. Okay, tak bahagian ini adalah toilet. Okay, ini adalah master bedroom. Memang besar, luas, cukup sangat untuk 2 orang yang duduk, tak ada masalah. Okay, complete, tingkap. Okay, kita pun dalam on the way untuk pasang nanti. Okay, this is the second room. Bilik kedua pun agak luas. Okay, ada satu tingkap kat sini. Ongoing kita nak siapkan. Ini adalah bilik yang ketiga. Pun besar dan luas. Ada tingkap, memang besar kita bagi. This is the toilet untuk yang kawasan dekat belakang rumah ni. Okay, ini adalah ruangan dapur lah. Okay, so dekat bahagian ruangan dapur ni guys, kita bagi siap-siap dengan tabletop ni. Tabletop ni pun kalau korang nak beli buat dekat luar pun harga dah berapa. Dekat Saidi Ahmad untuk enterprise ni, kita belanja anda semua benda ni. Sekiranya kalau ada mak dan ayah ke keluarga yang baru nak mendirikan rumah tangga, baru nak ada anak seorang, korang boleh contact nombor di bawah. Harga saya akan nyatakan nanti. So jangan lupa, Roger. Bye bye.